Apa itu hidupan lautan? Hidupan lautan merujuk kepada semua jenis makhluk hidup yang tinggal di laut dan lautan. Hidupan ini terdapat daripada pelbagai jenis spesies seperti ikan penyu, sotong, udang, ikan paus, lumba-lumba dan terumbu karang. Lautan merupakan habitat yang sangat luas dan menjadi rumah kepada berjuta-juta organisma yang mempunyai bentuk, warna dan cara hidup yang unik. Kepelbagaian hidupan laut menjadikan lautan sebagai salah satu ekosistem yang paling menakjubkan di dunia. Oleh itu, hidupan lautan dianggap sebagai satu keajaiban alam yang perlu dihargai dan dipelihara. Kepelbagaian hidupan lautan. Lautan mempunyai pelbagai jenis hidupan yang menakjubkan dan unik. Terdapat ikan-ikan kecil yang hidup secara berkumpulan, ikan paus yang merupakan antara haiwan terbesar di dunia serta terumbu karang yang menjadi tempat perlindungan kepada banyak spesies marin. Selain itu, terdapat juga hidupan laut yang mampu menghasilkan cahaya sendiri dan hidup di dasar laut yang gelap. Kepelbagaian ini menunjukkan betapa hebatnya cintaan alam yang terdapat di dalam lautan. Kepentingan hidupan laut. Hidupan lautan memainkan peranan penting dalam mengekalkan keseimbangan ekosistem. Banyak hidupan laut menjadi sumber makanan kepada manusia dan menyumbang kepada industri perikanan. Selain itu, lautan membantu menghasilkan oksigen serta menyerap karbon dioksida yang terdapat di atmosfera. Hidupan laut juga menjadi tarikan pelancong dan sumber penyelidikan saintifik yang penting. Oleh itu, kewujudan hidupan di lautan amat penting kepada kehidupan manusia dan alam sekitar. Keunikan hidupan lautan. Setiap hidupan laut mempunyai keunikan tersendiri yang menjadikannya istimewa. Sebagai contoh, ikan buta boleh berkembang badannya apabila berasa terancam, manakala sotong mampu menukarkan warna badannya untuk menyamar daripada musuh. Lumba-lumba pula terkenal dengan sifatnya yang bijak dan mudah berintegrasi dengan manusia. Keunikan ini membuktikan bahawa hidupan lautan mempunyai pelbagai kemampuan luar biasanya yang menarik untuk dipelajari. Ancaman terhadap hidupan lautan. Walaupun lautan dipenuhi dengan pelbagai hidupan yang menakjubkan, banyak spesies kini menghadapi ancaman akibat aktiviti manusia. Pencemaran laut, pembuangan sampah plastik, tumpahan minyak dan penangkapan ikan secara berlebihan boleh menjejaskan kehidupan marin. Selain itu, perubahan iklim turut menyebabkan kerosakan habitat seperti terumbu karang. Jika masalah ini tidak diatasi, banyak spesies hidupan laut mungkin akan pupus pada masa hadapan. Cara memelihara hidupan laut. Berbagai usaha boleh dilakukan untuk memelihara hidupan lautan. Antaranya ialah mengurangkan penggunaan plastik, tidak membuang sampah ke dalam sungai dan laut, serta menyertai program pembersihan pantai. Selain itu, pihak berkuasa perlu menguasaikan undang-undang bagi melindungi kawasan marin dan mengawal aktiviti penangkapan ikan. Pendidikan tentang kepentingan menjaga lautan juga perlu diberi kepada masyarakat supaya lebih ramai orang menghargai dan melindungi hidupan lautan. Habitat hidupan laut. Hidupan lautan tinggal di pelbagai habitat yang berbeza mengikut jenis dan keperluan masing-masing. Ada hidupan yang tinggal berhampiran pantai, ada yang hidup di kawasan terumbu karang dan ada juga yang hidup jauh di tengah lautan. Setengah spesies mampu hidup di dasar laut yang sangat dalam, gelap dan mempunyai tekanan air yang tinggi. Setiap habitat menyediakan sumber makanan, tempat perlindungan dan kawasan pembiakan yang sesuai untuk hidupan laut. Oleh itu, habitat yang sihat amat penting bagi memastikan kelangsungan hidupan lautan. Hidupan lautan sebagai sumber makanan. Lautan merupakan sumber makanan yang penting kepada manusia sejak zaman dahulu lagi. Pelbagai jenis ikan, udang, sotong, ketam dan kerang menjadi makanan harian bagi masyarakat di seluruh dunia. Sumber makanan dari laut mengandungi pelbagai nutrien seperti protein, vitamin dan mineral yang baik untuk kesihatan. Industri perikanan yang membantu menjana pendapatan dan menyediakan peluang pekerjaan kepada orang ramai. Oleh itu, sumber laut perlu diurus dengan baik supaya berkalanya dapat menikmati secara berterusan. Keindahan hidupan laut.
Hidupan lautan mempunyai keindahan yang mempesona kan dengan pelbagai warna, bentuk dan saiz yang unik. Terumbu karang yang berwarna-warni, ikan tropika yang cantik serta hidupan laut yang jarang ditemui menjadikan lautan kelihatan menakjubkan. Keindahan ini menarik minat pelancong dan menyelam dari seluruh dunia untuk menerai kehidupan di bawah laut. Selain memberi pengalaman yang menarik, keindahan hidupan lautan juga meningkatkan kesedaran tentang kepentingan memelihara alam sekitar. Kesimpulannya, hidupan lautan merupakan salah satu keajaiban alam yang sangat berbahagia. Kepelbagaian spesies, keunikan, keindahan serta kepentingannya kepada manusia menjadi hidupan laut perlu dipelihara dan dilindungi. Oleh itu, setiap individu hendaklah memainkan peranan dalam menjaga kebersihan laut dan memelihara habitat marine agar kekayaan alam ini terus kekal untuk generasi akan datang.